Hai semua, so this is my second short vlog dekat Bangkok. I tak ada semangat sebab I punya video ni dekat TikTok macam viewer makin turun, and I tak tahu apa masalah TikTok sekarang. Mungkin dia dah macam tak macam dulu, random bagi FYP kan. So dia agak susah lah sekarang. Susah ke tak susah ke I tak kisah, sebab I nak post juga this video untuk I punya kenangan, sebab I punya iCloud ni dah full. So ni hari kedua I all berjalan kaki sahaja pergi ke Pratuna Market sebab dekat sangat dengan hotel kita orang hari tu. Baju-baju dekat Pratuna ni semua ada dekat Times Square. Murah pula tu. Kalau korang rasa Times Square dah murah, dekat sini lagi murahnya. Masalahnya sekarang kita orang first time datang dekat sini. I boleh cakap mostly penjual dekat sini dia agak select sikit. Yelah, ramai cakap kalau tak erti cakap Thai susah sikit nak nego kan, walaupun dah bagi murah. Tapi orang yang cakap Thai ni boleh pula dapat murah, boleh pula nego kan. Cerita kita orang adalah nego, nak nego sikit je pun. Oh, nak belilah sesuatu, nak beli banyak lah sikit, nak baca cendera mata kan. Tapi bila minta nego sikit dah ngejek-ngejek, dah ganjing-ganjing kita orang. Orang gerak daripada Pratuna Market sebab seller dekat si sombong amat. Nampak tak muka fresh tu, tapi we all tak kisah. We all sebab lapar juga, so we all pun pergi ke MBK Center untuk makan Yana Restaurant. Jalan dekat Bangkok ni tak usah cakap, memang jam lah nya. So sampailah kita orang dekat MBK Center. Orang kata Yana Restaurant ni sedap, so kita orang nak try. So ni adalah brunch kita orang. Kita orang tak makan breakfast, sebab tu kita orang pun rasa macam nak marah je tadi kan. Harga makanan kat sini biasa-biasa je, tak adalah mahal, tak adalah murah, sedang-sedang. Makanan dia portion dia memang banyak gila, besar gila, boleh bagi dua je makan. Jenis yang perut kecil lah, kalau tong yang besar tu kena makan banyak lah. Lepas dah kenyang tu kita orang pun pergi dekat Platinum Fashion Mall. So kalau korang nak tengok next video, korang kena like, komen. Kalau tak, malas dah nak buat, malas dah. Tapi kena buat juga sebab ni nak clearkan memori. Okay, bye.